Waktu saya pergi haji tahun lepas, saya start dengan brisk walk every day. Okay, memang beli walking pad khas untuk nak pergi haji tu. Every single day saya akan jalan atas walking pad 5 kilometer sehari ataupun 1 jam lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu pergi haji, balik haji apa semua, and then ada satu masa tu saya tak tahu apa yang membuatkan saya rasa macam saya nak cuba berlari. Saya bukan seorang yang suka berlari, tapi saya suka bersukan yang team lah. Team macam contoh macam netball, volleyball, handball ke, badminton, you know, that kind of sukan saya memang suka sangat. Tapi berlari, olahraga bukan saya lah. Okay, memang dari sekolah pun memang macam tu. Dia sebenarnya bukanlah kata kita berlari ni because it's a trend is trend lah. Tapi kita nak sihat je sebenarnya tubuh badan ni, supaya saya ada anak yang masih kecil dan saya nak keep up dengan dorang punya energy. So saya kena sama-sama ada energy yang sama macam dorang. Kalau dorang masih lagi energy tinggi, tiba-tiba mak dia ni macam, mami tak larat lah, mami tak boleh lah, itu lain, kesian kat anak-anak kita kan. So I punya pemikiran adalah satu, obviously ibadah lah kan. Kita nak ibadah sedap, kita nak seronok, ibadah tu kita rasa badan kita ringan. And then yang lain tu adalah kesihatan kita, iaitu nak keep up dengan anak-anak dan buat aktiviti harian lah, supaya tak ada yang terganggu macam tu.